Nampaknya peserta-peserta korban dan berbaris untuk mendaftarkan nama bagi lembu-lembu yang telah dipilih. Jadi alhamdulillah ramai juga nampak korban pada tahun ini. Sama-sama kita dapat menyucikan diri kita dengan pengorbanan kita, mengorbankan harta RM1 kita untuk membeli lembu-lembu. Jadi saya tinjau sikit tentang lembu nombor 4 peserta Datuk Aminah binti Nasir Abdul Rahman Muhammad Akhir Tahdiah Nasir bin Haji Abu Bakar Gaya boleh tekan tuan-tuan, boleh tekan tuan-tuan segala. korban. Ya. Duduk. Inilah peserta-peserta panas nampak ni di belakang ni. Untuk ni kemah ni boleh dengar bunyi takbir tu mana lembu sedang disembelih Assalamualaikum bang. Abang baju putih. Minta maaf sikit tadi. Berapa lama ini kali pertama korban ke dah berapa kali? Saya dah banyak kali lah. Cik apa cik? Nama saya Adha. Adha. Adha ya. Baru berapa kali? Ya? Berapa kali dah berkorban? Saya tiap tahun lah. Tiap tahun alhamdulillah ya. Jadi harta kita RM1 kita ni dapat disucikan dengan berkorban lembu dan dapat bersedekah kepada orang ramai. Jadi apa rasa? Dah banyak kali dia dah jadi macam gaji dia jadi rasa apa kalau dah banyak kali dah berkorban? Saya rasa bersyukur lah. Tak, rasa seronok ada? Rasa seronok ada? Rasa seronok bersyukur sebab kita dapat buat korban kan. Tu dapat share kita punya korban tu dengan Tahun ni korban untuk seorang diri ke apa? untuk saya dan keluarga lah. Satu bahagian lah. Berapa ekor? Lembu. Satu bahagian. Itu Encik Adha tadi. Terima kasih Encik Adha ya. Tahniah kerana dapat berkorban. Kalau boleh Encik tahun. Jadi inilah orang-orang yang mengorbankan RM1 mereka. Harta benda untuk membeli lembu supaya dapat korban dan menyucikan harta benda mereka. Jadi kita ucapkan tahniah kepada semua yang dapat berkorban pada tahun ini. Saya dipahamkan ada 22 ekor lembu biasa dan 1 ekor lembu sadar lembu sadar. Kambing kita tak pasti. Jadi itu saja. Semoga semua yang berkorban ini dapat diterima oleh Allah.